ini matahari terbit seperti biasa, namun aku tahu cahayanya tidak pernah biasa. Kerana setiap sinarnya pernah menelusuri wajah-wajah pejuang yang mengajar langit erti sebuah kemerdekaan. Mereka pergi, tetapi matahari masih menyampaikan pesan. Jangan biarkan tanah ini kehilangan anak-anak yang tahu menghargai cahaya. Lalu aku memandang sepasang tangan kecilku. Tangan yang belum pernah mengangkat senjata, tetapi mampu mengangkat harapan. Harapan yang bernama Malaysia. Aku seorang pengakap. Aku diajar bahawa kekuatan bukan pada otot, tetapi pada hati yang sanggup berkhidmat tanpa meminta dikenang. Aku diajar bahawa simpulan bukan sekadar ikatan tali, tetapi ikatan jiwa. Mengikat Melayu dengan Cina, mengikat India dengan Iban, mengikat Kadazan dengan orang asli. Mengikat semua dalam satu simpulan, Malaysia. Di dalam simpulan itu, tiada warna kulit, tiada logat, tiada keturunan. Yang ada hanya denyut sebuah tanah air. Aku diajar mengangkat hormat kepada jalur gemilang, tetapi guruku berkata lebih sukar daripada menghormati bendera ialah menghormati manusia yang berdiri di bawah bendera itu. Lalu aku belajar menghormati ibu bapaku, menghormati guruku, menghormati pemimpinku, menjunjung setia kepada raja. Hari demi hari, aku melihat dunia semakin pantas. Suara kebencian lebih mudah tersebar daripada salam. Fitnah lebih cepat berlari daripada kebenaran. Namun, pengakap mengajarku menjadi cahaya bukan bara, menjadi jambatan bukan jurang, menjadi embun yang menyejukkan bukan api yang membakar. Bukankah kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajah, tetapi bebas daripada prasangka, daripada kebencian, daripada sifat mementingkan diri. Kerana negara tidak runtuh apabila bangunannya retak. Negara runtuh apabila hati rakyatnya tidak lagi bersatu. Sebab itulah aku memilih untuk menjadi pengakap. Kerana setiap langkahku adalah janji, setiap rencanaku adalah amanah. Setiap lilitan skafku adalah peringatan bahawa aku memikul nama sebuah negara. Dan jika suatu hari nanti orang bertanya, apakah jasa terbesar yang mampu kamu berikan kepada Malaysia? Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata. Aku akan menjawab dengan kehidupan. Aku akan menanam harapan di setiap tempat aku berpijak. Aku akan mempertahankan perpaduan walaupun dunia memilih perpecahan. Aku akan tetap berdiri setia kepada raja, taat kepada ibu bapa, menghormati pemimpin, berkhidmat kepada masyarakat. Kerana itulah janji seorang pengakap. Dan apabila matahari esok terbit, aku mahu ia tersenyum kerana di bumi bertuah ini masih ada anak-anak kecil yang memilih untuk mencintai negara lebih daripada diri mereka sendiri. Akulah anak-anak itu. Akulah pengakap itu. Akulah pewaris matahari. Dan selagi matahari masih menyinari langit Malaysia, akan kupastikan kemerdekaan bukan sekadar dikenang tetapi diwariskan. Sekian, terima kasih.